Kita ketengahkan idea Ummah Fadilah sebagai solusi strategik bagi permasalahan dan kemelut yang kita sedang hadapi. Ummah Fadilah adalah satu visi yang besar, jauh merentas zaman, iaitu membina sebuah ummah yang unggul, bertunjangkan kepada nilai Rabbani, diperkasa dengan falsafah ilmu yang tulen dan sahih, serta melahirkan kepimpinan yang mampu menjulang panji Islam di persada dunia. Kita sedang berhadapan dengan cabaran projek taghrib, pembaratan, lebih mencabar identiti ummah itu sendiri, semakin kabur dalam arus pemikiran pasca moden yang meresap masuk tanpa disaring. Kita perlu lahirkan pimpinan yang bukan sahaja mampu berbicara di pentas wacana, tapi juga mampu memimpin masyarakat dengan ilmu pemikiran, akhlak, hikmah dan kekuatan dalaman yang teguh. Konsep ummah bukan sekadar warisan sejarah, tapi adalah alternatif pemikiran, kerohanian dan politik yang mentawarkan Islam kepada dunia. Ia menjadi dasar kepada masyarakat yang melampaui batas pada rekaan penjajah, berpaksikan kepada tauhid dan bertanggungjawab secara kolektif untuk menegakkan keadilan berasaskan Islam. Islam memperkenalkan konsep ummah bukan sekadar sebagai ikatan agama, tapi sebagai satu entiti politik dan tamadun yang menyatukan pelbagai bangsa di bawah naungan risalah nubuwah, iaitu kenabian. Konsep ummah dalam Islam lahir daripada asas kesatuan, ukhuwah, tanggungjawab dan persaudaraan.